puan kita duduk diam. Duduk diam-diam. Sorry yang lighting kat belakang. Saya dekat pantry ni. Gelap sikit. Okey. Saya darurat kurang makan mi ni. Patutnya tak boleh makan pagi, nanti sakit perut. Tapi terpaksa. How to open? Tak boleh open meh? Dah makan ubat belum? Kenapa nak makan ubat pula? Oh, so saya makan ubat? Oh my god. Why you suruh me makan ubat? Tu dah cakap sakit perut. Bukan. Kalau makan ni pagi-pagi sakit perut. Bahaya. Perut tengah kosong makan ni. Mana boleh ni? Ni dah tak sangat. Benda alami sekarang. Tu dia mah. Oi, apa? Si macam hantu kan korang tengok lighting kat belakang. Sorry lah. Temanlah saya. Makan je. Aku baru makan Sorry sikit. Kau dah lah pergi ni. Pergi apa? Beriswak dengan awak kau. Gitu. Dia lah sambil makan sobat. Tak lah. Sakit perut lah. Takut sakit perut. Kau nak tuang semua. Kau duduk sini macam hantu lah saya. Lighting kat belakang. Cik je dia cakap. Tak ada masa aku nak jealous. Aku pun boleh buat lah. Kau nak aku tunjuk depan kau. Depan mata kau aku buat. Kan aku boleh suap dengan air kan? Nak tuang semua ke? Semua boleh tak? Semua je lah halang-halang. Sakit perut korang tanggung. Okay, let's go. Makan. Perut gemuk pula. Memang perut aku. Tak adalah perut. Saya lapar nak mak. Aku tak suka aku pun. Kalau bye-bye dia nak baik. Tadi bye-bye. Tadi suruh teman takut seram pula pantry tu. 예상품권이라 쫄려요? 알게 뭐예요? 죽이는데 상인에다 부딪혀봐야죠. Mes 10 kes daging cepat. Abang bagi saya, customer abang recommend kat saya. Kecil. Kanjang.